terjangkau akal, mengembara tanpa deria, hanya melihat melalui mata hati. Assalamualaikum penonton sekalian, berjumpa lagi kita dalam podcast Dua Dimensi Kak Jem. Dan episod kali ini dibawakan oleh Princess Coffee. Kopi yang kaya dengan macam-macam khasiat. Ni Kak Jem, kalau macam saya ni saya suka pergi hiking semua, sesuai tak saya bawa ni kopi ni sebagai penambah tenaga ni? Ni kopi ni memang antara menjadi favourite akak lah tah. Waktu sama ada akak orang kata apa mendaki gunung. Kadang-kadang bawa anak orang kata apa riadah-riadah pun akak akan minum lah kopi ni. Pasal satu dia memberi tenaga. Nombor dua yang paling akak suka tentang kopi Princess ni adalah dia ada bahan stevia. Dia ada bahan stevia tu. Makna gula tiruan tu. Jadi orang kata selain pada tu banyak jugalah macam akak ni orang kata apa yelah kita dah hampir-hampir 50 lebih ni. Abang faham lah masalah kita kan tak kan orang-orang perempuan ni. Tapi alhamdulillah sejak mengamalkan minum kopi Princess ni banyak perubahan berlaku. Jadi alang-alang kita cakap pasal hiking semua ni kan Kak, teringatlah saya kan, kalau benda-benda berkaitan gunung semua ni, macam dululah kan sebelum-sebelum ni, responden macam orang macam Malin, orang-orang jadi penunjuk arah ke nak bawa mendaki ni pun banyak cerita tau. Banyak kisah-kisah seram diorang, kisah-kisah misteri pelik diorang alami di dalam hutan. Akak ada story tak tentang macam ni Kak? Ada. Kenapa akak cakap banyak story ni? Pasal akak masa muda-muda dulu, sewaktu belajar masa jadi student, masa akak belajar menuntut di USM Pulau Pinang dulu, akak memang antara orang yang aktif dengan aktiviti mendaki gunung ni. Dan masa jadi cikgu dulu pun memang sering kalilah bawa pelajar-pelajar untuk naik ke gunung kan, Gunung Ledang, apa tu ada orang kata Gunung Datuk dekat Negeri Sembilan. Jadi hiking ni orang kata insya-Allah perkara yang biasalah pada akak. Dan ada tempat-tempat tertentu contohnya gunung-gunung yang kita tak biasa naik, kita akan mengupah orang kita panggil malin gunung. Betul. Malin gunung ni maknanya orang yang terlatih dengan selok-belok keadaan gunung tu sendiri. Dan orang kata dia orang akan dapat sijil lah. Dia ada sijil tu, nak jadi malin gunung ni bukan senang. Dia ada orang kata pengkat-pengkat perasa-perasa dia lah, bahawa kita boleh orang kata memegang status malin gunung tu. Jadi akak teringat pada macam ni, pada pemikiran akak, malin gunung ni macam akak cakap tadi lah, orang yang mahir dengan gunung ganang, trekking, trek dalam hutan tu. Maknanya kita ni orang biasa yang naik gunung ni setahun sekali dua ni, orang kata kalau setakat jumpa kejadian pelik ke sesat ke, itu perkara biasa. Tapi payah nak berlaku pada malin gunung. Pasal dia punya kerja tu, orang kata paling tidaklah sebulan confirm sekali dua dia akan bawa. Dia punya ni naik gunung kan, ekspedisi naik gunung. Tapi rupa-rupanya dikala kita rasa mereka terlibat dengan malin gunung ni adalah orang expert, ada juga orang kata mereka ni ditimpa ujian lah. Sesat ni. Sesat, ada yang sesat. Jadi brother ni akak tak nak cakap gunung mana, lokasi dirahsiakan. Kang cakap lokasi ni kan ramai pula tak nak naik. Kang cakap, Kak, malin gunung bersesat Kak. Kita orang yang biasa ni macam mana Kak? Jadi kita rahsiakan lokasi gunung ni. Cuma kejadian ni berlaku tuan-tuan secara tidak sengaja sebenarnya. Okay. Dia dah panjat gunung ni, ambil masa juga, tempoh dia 2 hari 1 malam, dah sampai ke puncak. Hari pertama lagi dia dah sampai ke puncak tu. Jadi berehat di puncak tu, hari kedua tu hari nak turun. Jadi dia bawa peserta dalam hampir 30 orang. Dan brother ni kita namakan Hisham je lah. Jadi Hisham ni dia bertugas di bahagian belakang. Maknanya depan tu ada kawan dia. Dia 2 orang je bekerja. Satu kawan dia kat bahagian depan, dia ambil bahagian belakang. Untuk memastikan semua peserta-peserta ni selamat turun. Kalau ada masalah-masalah, orang kata terseliur dan sebagainya, dia lah yang akan backup daripada belakang. Jadi perjalanan turun pagi tu, bukanlah pagi, masa tu dah pukul 10 lebih juga dia cakap. Tak ada apa-apa masalah dia kata. Tak ada apa-apa masalah Kak, dia kata, sehinggalah dia kata di pertengah jalan, ada satu orang kata peserta ni
yang nak buang air kecil. Dia minta, dia kata kalau boleh Abang Syam, teman saya buang air kecil lah. Perempuan. Jadi dia kata tak apalah kau bawa kawan kau. Dia kata dia tunjuk arah lah. Tempat yang dia nak, tempat orang kata nak buang air kecil tu kebetulan memang lalu anak sungai. Memang lalu sungai masa tu dia cakap. Jadi lepas dah buang, dah orang kata dah settle masalah ni, masuk balik dalam barisan. Tapi masa tu dia punya geng ni dah ke depan dah sikit. Dah bergerak lah pelan. Tapi dia kata hutan ni Kak bukanlah satu hutan yang luar biasa kat saya. 3-4 kali naik tu insyaAllah saya dah naik dah. Jadi track yang sama Kak kita orang pakai. Kita orang tak ada ambil track baru ke apa, tak ada. Kita ambil track yang sama. Jadi dia kata saya dah faham lah yang dekat depan ni jarak dia orang kata tak lari jauh lah, dalam 30 meter macam tu. Kita dengar Kak orang borak-borak tu. Kau apa ni apa sama. Kita dengar geng-geng yang dia 26 orang tadi borak tu kita dengar. Cuma dia kata bila 2 orang tadi yang pelajar tadi yang tu dah masuk dalam grup itu, dia kat belakang tiba-tiba tali kasut dia terbuka. Tali kasut terbuka. Itu je dia punya sebab dia. Tali kasut terbuka, member tunduk. Ikat balik tali kasut tu. Ikat balik berapa minit je tak? Tak sampai seminit pun. Ikat tali kasut. Dongak balik. Yang kat depan tadi tu dah tak ada dah, kosong. Geng yang depan tadi yang 25 orang yang tengah riuh bercakap, faham lah geng budak-budak remaja tuan-tuan. Tak payahlah budak-budak remaja. Saya ni kalau masuk hutan kalau borak pun memanglah sambil tercungap-cungap tu nak juga bercakap tuan-tuan. Yang ini senyap sunyi. Macam seolah-olah Kak kata saya duduk satu dunia yang asing. Senyap sunyi, hening. Satu bunyi pun tak ada Kak. Bunyi burung ke, bunyi apa ke. Seolah-olah alam tu adalah alam yang mati. Suasana tu, yes, bertukar. Dah, sudah dia cakap. Dia panggil kawan dia. Kan, Lem, kau dengar aku Lem. Oi, kau dengar tak abang ni, Abang Syam, Abang Syam. No respon. Tak ada respon dia cakap. Jadi dia kata, Kak, dia kata masa tu, kita ni Kak, dia kata, sebelum kita dah belajar lah banyak benda tentang benda ni. Tapi Kak rupanya bila kita sendiri mengalami kejadian macam ni, lost juga Kak, dia kata. Saya kata, saya tengok jam. Akak boleh bayangkan tak? Katakanlah masa tu pukul 11.30, jarum jam saya mati. Masa tu pula. Masa ni pula 11.30 tu mati. Macam mana saya tahu mati Kak? Saya tengok 11.30. Lepas tu saya cuba cari jalan keluar. Saya tengok balik 11.30. Jarum tu macam tak bergerak Kak. Masa seolah-olah dibentikan dalam tempat saya ada tu. Jadi Kak dia kata saya pun dah macam, saya dah cakap dah sudah. Cuma dia kata dalam keadaan ni saya tak panik. Saya cuba bersabar. Saya bawa mengucap perlahan. Saya tahu ini ujian sudah sampai kat saya Kak. Dia kata mana silap saya. Dia cari apa silap dia dulu. Pemandangan Kak keliling saya semua sama. Jadi Kak dia cuba cari jalan keluar lah. Jadi dia kata tadi memang turun. Track tu menurun. Dia try turun tah. Tapi bila dia turun tak sampai jarak kata 100 meter, dia seolah-olah duduk balik tempat yang sama. Sampai balik tempat yang sama. Ya. Lepas tu dia kata macam mana lagi nak buat. Adalah 2-3 batang pokok. Dia sudah ambil dia punya pisau kecil tu. Dia toreh-toreh sikit buat tanda kawasan. Okey, tanda-tanda kawasan. Dia tahulah, okey, ni aku sekarang duduk sini. Ni pokok ni dah tanda. Lepas tu saya patahkan daun Kak sikit, dia kata. Bagi tanda kawasan. Saya pun turun balik Kak, ikut trek yang sama ni. Pasal saya confident ini jalan keluar saya. Jalan geng-geng ni tadi. Okey, saya jalan keluar Kak. Tak sampai lagi 1 meter, saya jumpa balik pokok yang saya tarah tadi. Yang saya buat tanda tadi. Saya jumpa. Dia pusing-pusing kat situ. Pusing, saya jumpa balik daun yang saya patahkan tadi. Dah sudah dia cakap. Saya dah tahu Kak, ini bukan permainan biasa-biasa. Saya memang disesatkan cara sengaja. Ada orang nak main-main dengan saya, dia cakap. Ada pihak nak main-main dengan saya. Ini mainan kasar ni Kak, dia cakap. Abang, apa yang kau buat Cam? Kau buat apa kan? Saya rehat dulu Kak, dia kata saya tengok dulu bekalan makanan saya. Alhamdulillah Kak, air mineral cukup, ada lagi lah orang kata dalam setengah ke atas sikit lah. Air, gula-gula ada lagi lah Kak, dia kata gula-gula hack saya apa semua ada dalam, orang kata ada 10 bungkus tu ada lagi lah. Memang untuk tenaga Kak,
coklat ada 2. Jadi itu yang bekalan saya ada Kak. Yang lain tu semua dah lebur malam tadi. Dia kata kat atas Maggi ke apa semua. Jadi saya cakap tak apalah. Sekurang-kurangnya saya ada tenaga lah benda-benda manis ni. Jadi saya duduk diam-diam Kak. Memang suasana tu hening. Jadi saya pandang balik Kak, betul-betul kali ni saya tenangkan diri saya. Saya pandang balik dekat bahagian saya pusing buat bulatan. Pandang balik betul-betul Kak, mana sebenarnya aku ni? Kat mana sebenarnya jalan keluar ni? Sampailah saya perasan di sebelah, orang kata belah kanan saya ni Kak, ada serumpun pokok mengkuang. Pokok mengkuang banyak tau dalam hutan. Saya perasan pokok mengkuang ni Kak, duri kan tajam Kak, dia kata. Pokok mengkuang ni Kak, yang specialnya, yang ganjil sikit saya tengok kat pokok mengkuang ni adalah daun dia bertemu daun. Seolah-olah membentuk satu pintu gerbang. Pintu gerbang, yes. Ya. Ini daun bertemu daun. Ini je yang nampak ganjil Kak dalam kawasan saya berpusing-pusing ni. Inilah ganjilnya. Jadi saya nekat lah kali ni Kak. Dia kata sampai bila saya nak berpusing-pusing. Jam pun dah tak boleh baca dah ni. 11.30. Waktu dia betul-betul dipancit tadi kat situ. Jadi Kak dia kata, saya baca bismillah Kak 7 kali. Saya ikut lalu yang pintu gerbang ni tadi. Saya masuk kaki kanan Kak. Saya ikut betul-betul macam orang tua aja. Masuk kaki kanan. Melalui tengah-tengah pertemuan. Ya, betul-betul saya lalu bawa pokok mengkuang saya dekat yang daun dia macam ni bertemu tu. Macam pintu gerbang tu Kak. Saya nekat Kak, dia kata saya selawat, saya baca bismillah 7 kali Kak, dia kata saya nekat, saya nak cuba. Dan sebaik kaki saya masuk, orang kata melintasi yang pintu gerbang tadi masuk je ke pintu gerbang tu. Saya berjalan Kak, saya terdengar bunyi ayam. Ayam macam dia kata, oi ada ayam hutan pula kat sini. 2 hari sebelum ni, bukan 2 hari sebelum ni, 4-5 kali tak pernah pula dengar bunyi ayam hutan. Bunyi ayam Kak. Tapi ayam ni bukan seekor Kak, banyak. Macam ayam dibela, rio lah. Kok 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 kok. Biasa tahu kok 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 kok. Itik lah tu. Ada ayam Kak bunyi itik. Saya kata ini kalau ayam itik ni ada kampung ni. Tapi semua saya cakap dalam hati lah Kak. Saya cakap dalam hati je. Saya jalan lagi Kak. Dia kata tak jauh pada depan saya ni. Dia kata saya jumpa rumah kayu. Kalau saya nak gambarkan pada Kak, rumah kayu ni macam rumah tahun 60-an. Saya tahu rumah 60-an Kak pasal macam rumah arwah nenek saya. Rumah nenek saya macam ni lah Kak. Dia kosong je kat depan tu Kak. Dia macam tempat kita rehat-rehat je. Rumah zaman dulu kecil je tak. Dia ada orang kata satu bilik. Kadang-kadang dia ada tempat rehat. Tepi tu dapur. Zaman dulu macam tu. Saya nampak Kak, dia kata. Dekat tangga tu duduk 2 orang perempuan. Pegang macam apa Kak? Orang kata apa? Tampi apa tak? Beras. Tampi beras. Tampi beras. Ngiru beras tu. Tengah macam, saya cakap betul-betul macam cerita P. Ramlee. Tapi saya diam je Kak. Saya macam, saya nak fikir betul-betul pun tak boleh. Pasal saya sekarang tengah takut. Saya sesat. Saya tahu saya dah sesat. Cuma saya nampak benda-benda ni memang pelik kat mata saya. Tapi saya takut Kak nak mengiakan apa yang bermain dekat kepala otak saya. Jadi dia tegur orang perempuan ni tadi. 40-an dia cakap umur dia. Makcik dia cakap, tumpang tanya makcik. Saya ni nak keluar makcik. Saya sesat. Dia cakap terus terang je. Boleh tak makcik tunjuk jalan keluar? Dua-dua perempuan ni tak bercakap Kak. Cuma tunjuk macam tu je. Tunjuk. Bagi arah. Bagi arah. Tak bersuara. Jalan dah ke depan. Kau jalan dah ke depan. Macam ni. Suara tak ada. Terima kasih makcik. Dia cakap kan. Terima kasih makcik. Saya jalan kat depan Kak. Saya jumpa lagi rumah macam ni lah juga. Sama je Kak rumah dia. 2 orang kat perempuan yang tengah orang kata menampi-nampi beras ni. Muka yang sama. Muka yang sama. Sekali lagi tadi yang belah kiri Kak. Ini rumah ni belah kanan. Muka yang sama. Pekerjaan yang sama. Jadi saya pun tegur lagi sekali. Assalamualaikum makcik. Nak tumpang tanya makcik. Jalan ke depan ni mana ya? Kalau saya teruskan. Dia tak cakap apa-apa Kak. Dia masih lagi menunjuk ke depan. Macam mana yang tadi pertama gambaran tadi. Macam tu Kak gambaran kedua. Jadi saya pun pelik tak pelik Kak. Dia kata pasal itu je yang peluang saya ada. Saya jalan ke depan. Jalan lah saya Kak ke depan. Dia kata sampailah saya jumpa satu pasar. Pasar. Tapi pasar tu Kak janganlah ingat macam pasar coket ke. Macam pasar PJ ke.
macam kedai-kedai runcit yang jual barang-barang kat sini. Tak ada kak. Ini pasar sebiji macam cerita P.Ramlee. Zaman dulu. Zaman dulu punya pasar 60-an kak. Saya nampak tu diorang gantung daging. Tapi pasar ni kak, pasar yang senyap. Ada kak, dia kata sayur-sayur kampung. Tapi saya pun tak tahu apa jenis sayur-sayur tu kak. Saya tahu daging lah, ini mungkin daging lembu lah. Nampak daging, dia kata daging fresh. Tapi kak, dia tak macam suasana pasar. Sunyi je kak. Diorang kalau berborak ke membeli belah, saya pun tak tahu. Dia tak ada menggunakan macam kita lah, alat-alat timbangan ke apa, tak ada kak. Saya nampak orang bawa, katakanlah bawa nangka, contoh. Bagi, dia dapatlah daging sepotong. Kalau kak pernah belajar dulu kata perdagangan, kata satu zaman dulu kak, 80-an tu kita panggil sistem ni, sistem barter. Pernah dengar tak? Sistem barter. Barang dengan barang kan? Yes, barang tukar dengan barang. Dia tak gunakan wang duit. Dia tak gunakan mata duit tu dia tak gunakan. Mata wang tak digunakan. Jadi kau bawa apa sekarang ni? Nangka. Okay, aku jual daging. Kau bagi aku nangka sebiji, aku bagi kau daging dalam sehiris, 2 hiris ke apa, pump. Jadi saya cuba bertanya pada yang jual daging tu. Bang, minta maaf bang, saya ni tersesat. Boleh tak abang tunjukkan saya mana jalan keluar? Macam mana yang makcik tadi kak? Ini abang pun sudah tunjuk macam tu kak. Jalan lagi ke depan. Saya follow kak. Jalan depan, saya jumpa balik rumah pertama tu. Seolah-olah kak, saya ni dipusing. Pusing kat situ je. Yes. Kat kampung tu. Dia berpusing-pusing kak. Berpusing-pusing je. Sampai saya rasa saya penat kak. Saya duduk. Saya makan dulu coklat. Badan dah penat. Jam saya masih lagi 11.30 pagi. Suasana tu kalau kak tanya, orang kata apa, saya rasa mungkin dah petang lah. Pada perasaan saya masa tu dah petang. Saya dah berlega-lega 2-3 jam dalam ni. Jadi saya tak jumpa jalan balik. Saya tak jumpa. Saya rasa saya penat, saya letih. Saya rasa hampir berputus asa kak. Sehinggalah tiba-tiba dia kata, saya teringat satu orang kata petua yang diberi oleh kawan dia juga. Kawan ni pun kaki gunung lah. Tapi bukan malim lah dia kata. Kawan dia ni memang biasa naik gunung daripada muda dia kata sampailah umur 40 ni. Jadi saya cakap, why not saya cuba petua yang kawan ni bagi ni. Jadi dia kata, jadi kak dia kata, saya pergi balik yang rumah pertama tadi. Pasal saya datang pada rumah pertama tu. Belakang. Apa yang saya buat kak dia kata, saya daripada depan tu kak, dia orang kata apa dah, dia melangkah ke belakang. Berdiri dulu depan rumah tu. Dia berdiri depan rumah yang pertama tadi tu. Yang mula-mula orang kata 2 orang perempuan tengah orang kata apa, menampi-nampi beras tadi. Saya mengalir, saya tu kak daripada depan tu, saya melangkah 7 langkah ke belakang. Mengundur lah. Mengundur. Okey. Saya mengundur 7 langkah ke belakang kak. Sambil mengundur tu, saya cuma baca yang ingat kat kepala otak saya kak, bismillah je. Saya nak baca Fatihah. Saya lupa. Saya kosong. Saya nak azan. Saya tak dapat azan kak. Kalau sekarang kak suruh saya azan, sedap lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh. Kat situ kak, saya lupa. Saya kosong kak. Saya tak ingat apa-apa. Kecuali bismillah je. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim tu tak boleh kak. Bismillah je. Dengan nama Allah. Bismillah. Jadi kak dia kata, itu yang saya ingat. Itu yang ada dalam kepala saya. Yang lain tu semua kosong kak, dia cakap. Jadi dia kata, ya Allah, ya Tuhanku. Dia kata, aku tahulah mungkin aku ada tersilap. Aku tak tahulah apa perbuatan aku yang apa. Aku ditimpakan ujian macam ni. Dia kata, dengan berkat namamu ya Allah. Dia baca bismillah 7 kali tu. Dia buka baju tah. Dia melangkah, mengundur dulu ni. Dah mengundur 7 langkah ni tu. Dia buka baju dia. Dia buka lelaki. Kan dia nak tanyalah, lelaki dia buka baju dia tak. Dia terbalikkan baju dia. Sekarang ni saya pakai baju tuan-tuan, betul kan tuan-tuan kan? Nampak kan dia punya ni? Dalam kes ni tadi tuan-tuan, baju ni tadi tuan-tuan dia terbalikkan. Pakai balik terbalik. Dia pakai terbalik. Dia pakai terbalik tuan-tuan, dia buka seluar dia, dia pakai terbalik juga. Sama juga. Baju seluar terbalik. Jadi dia kata dah pakai terbalik tu, saya dah melangkah tadi kak, dah mengundur 7 langkah. Saya baca bismillah 7 kali. Saya mohon ya Allah, saya menangis apa semua. Baru saya pusing ke depan. Baru saya pusing ke depan kak. Dan bila saya pusing ke depan kak, saya sudah berada pada tempat yang saya sesat tadi mula-mula. Maknanya dia berpusing membelakangkan rumah pertama tadilah tu. Dia pusing dan sebelum tu dia melangkah belakang 7 langkah.
Lepas tu dia dah tukar baju dia terbalikkan baju dia pakai baju terbalik ni tadi. Barulah dia berani pandang balik ke hadapan tu. Bila dia jalan sikit je, dia dah duduk balik kat tempat yang mula-mula dia sesat dia. Itu pokok mengkuang ke apa memang tak ada, Kak. Dan masa saya ada dekat kawasan yang saya mula-mula sesat tu, suasana tak macam tu. Tadi tu macam petang, Kak. Yang ini mungkin macam dah pagi kot. Pasal kenapa saya tahu pagi, Kak? Banyak embun-embun yang menitik di atas daun. Suasana sejuk. 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 Saya tahu tu pasal saya nampak embun. Jadi, Kak, saya minum air embun tu. Saya minum air embun. Air dia tadi ada juga tinggal sikit. Tak banyak dah. Jadi nak jimat, Kak, saya minum air embun. Saya makan balik gula-gula tu sebiji. Dan kali ni saya nekat, Kak. Saya nekat, dia kata saya mesti cari jalan balik. Pokok yang dia takik dia ada lagi. Dia memang duduk balik kat kawasan dia tu. Jadi Kak, dia kata saya baca bismillah balik, Kak, 7 kali. Lepas tu saya cakap ya Nabi Sulaiman. Saya nak baca ayat tu saya tak tahu, Kak, apa ayat saya nak baca tu. Doa Nabi Sulaiman tu saya lupa. Saya kosong otak saya. Tapi saya tahu bahawa makhluk-makhluk ni, Kak, duduk, orang kata dia punya Nabi dia adalah Nabi Sulaiman. Makhluk-makhluk jin ke apa ni semua, dia kata dia punya ni tokeh dia kata Nabi Sulaiman. Duduk di bawah kursi. Jadi dia orang kata apa? Dia kata ya Nabi Sulaiman, dia kata kan, aku orang kata apa, ni lah minta engkau punya apa rakyat ni tolonglah bantu, bukalah jalan, dia kata kan, dengan berkat Nabi Sulaiman ni tadilah. Dia kata ya Allah ya Tuhanku, dia kata mungkin dia memang banyaklah, mungkin aku banyak buat silap ke, mungkin mulut aku celupar ke, engkau bagi aku ujian ni, tapi dia kata cukuplah. Dia kata kan aku dah memang betul-betul, aku dah bertaubat lah ya Allah, dia kata. Atau apa-apa kesilapan yang aku tak sedar, dia cakap. Jadi dia jalan dia turun bukit balik lah, pasal dia tahu itu memang jalan turun. Jalan pelan-pelan jalan, dia kata tak sampai lah, orang kata dalam 500 meter, hampir setengah kilometer, Kak, dia jalan. Tiba-tiba dia dengar orang menjerit panggil nama dia. Syam, 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 kau kat mana Syam, Syam. Jadi masa dengar suara tu lah, dia rasa tubuh dia sangat lemah. Lembik, Kak. Tadi masa kat atas tak adalah lembik macam ni. Tu dia boleh makan gula-gula. Dia nak jawab tu, dia jawab tapi suara dia dah lemah. Ya, ada. Hei, ini. Ada. Syam, dia dengar lagi. Syam, dia dengar macam bunyi orang ramai. Ramai, Kak, dalam hutan tu. Tu yang dia terus berjalan tu. Saya masa tu, Kak, tiba-tiba lepas saya dengar suara tu, saya rasa badan saya macam tak ada tenaga, Kak. Kosong. Olah-olah saya makan lama tak makan, tak minum. Padahal tadi saya pun makan gula-gula, Kak. Itu yang dia ambil gula-gula dia sekali dua tu. Dia minum air, makan gula-gula tu. Dia menjawab lagi tu. Ada. Oi. Aku ada lah. Oi. Dia kata tu dah, orang kata tenaga saya yang terakhir lah, Kak, dia cakap. Dan saya dijumpai lah oleh kawan-kawan saya. Dia kata campur dengan, orang kata ramai lah, Kak, masa tu. Anggota penyelamat lah, dia kata bomba semua ada masa tu. Dan masa jumpa tu memang dalam keadaan saya lumpuh habis. Masa keluar tu, Kak, masih mampu berdiri berjalan. Masa dah jumpa tu, Kak, saya memang terjelepuk. Duduk saya kat tanah, Kak. Saya nak cakap pun saya rasa macam tenaga saya nak bercakap tu hilang. Habis. Lebur. Maknanya hilang lebih kurang 1 hari lah, Kak. Dari 11.30 dia mula ni tu. Dan sampai keesokan pagi tu baru dia dia rasa dia hilang 1 hari. Pasal dia tahu pagi pasal dia nampak orang kata apa tadi, orang kata embun tu. Jadi bila dia dah naik atas orang kata pengusung tu, dia buat turun pakai pengusung pasal dia dah tak ada tenaga semua. Apa ni, pihak ambulans lah, paramedic ni lah tanya. Abang naik hutan ni hari apa, bang? Dia pun cakap hari Sabtu. Dia ingatlah hari Sabtu. Sabtu. Oh, hari Sabtu, bang Hari ni hari apa, bang? Ahad. Sabtu, Ahad, dia cakap kan. Ahad. Bang, hari ni hari Khamis, bang. Uish. Berapa hari tu? Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Sabtu Khamis. dia naik kan. Ahad tu kan dia turun. Dia sesat Ahad tu. Dia jumpa balik tu hari Khamis. Lebih kurang 5 hari. 5 hari. Dia merasakan macam 1 hari je. 1 hari. Patutlah lembik. Kalau bila dah keluar 5 tu. 5 hari dia sesat. 5 hari dia sesat sebenarnya. Jadi dia cakap 5 hari.
Pasal kat sana dia tak nampak pun gelap ke terang, gelap terang, tak ada. Dia cuma nampak yang peredaran masa tu. Pasal dia nampak tadi bila dia keluar pada tempat yang mula-mula dia hilang tu, embun tu yang menentukan dia waktu pagi. Dia tahu waktu embun. Jam dia masih rosak. 11.30 pagi tu. Masih 11.30 pagi. Jadi dia kata dia anggap satu hari lah. Mungkin hari tu hari Ahad ke hari Senin. Tapi saya memang hilang fokus Kak, dia kata. Hilang saya punya fokus. Saya tak boleh nak fikir, dia kata. Jadi ambil masa juga Kak, dia kata saya duduk hospital 2 hari nak check lah balik kan. Saya banyak orang kata apa, kehilangan ni lah kata, orang kata banyak lah susut badan dia. Tenaga susut banyak. Lah dalam 3-4 kilo jugalah dia kata. Susut Kak, memang kata apa, kau tak ada mimpi apa-apa ke Syam lepas kejadian tu? Alhamdulillah tak ada Kak, dia cakap. Memang tak ada mimpi apa-apa. Tapi walaupun benda tu orang kata satu benda misteri yang menakutkan saya, tapi dia masih naik lagi gunung tu. Masih lagi dia naik gunung tu. Tak ada rasa takut ke apa tak ada, lah. pasal dia tahu itu ujian untuk dia. Tapi part yang tadi dia terbalikkan baju semua tu, petua tu, akak cerita sikit Pak, petua tu kenapa kena terbalikkan baju baru dia jumpa jalan keluar tu? Itulah tuan-tuan, kadang-kadang petua-petua yang orang tua bagi ni, kita rasa macam kelakar bunyi dia. Banyak petua-petua. Kalau saya dapat ni tuan-tuan, banyak benda-benda yang pelik, kelakar. Tapi ini petua mana ada perlu modal. Kan? Pasal benda-benda ni tuan-tuan sebenarnya, ada separuh-separuh orang kata jin ni dia malu. Dia malu. Kadang-kadang ada separuh jin ni dia malu sebenarnya. Ada. Tapi dalam hal ni, dia cuma terbalikkan baju pasal dia fikir itu satu cara untuk orang kata apa, dia mencuba. Kan petua kawan dia bagi tu lah ya. Ya, macam berdasarkan kawan dia bagi. Kalau kau sesat, kau pakai je baju tu terbalik. Kawan dia cakap, seluar pun kau terbalikkan. Kalau boleh seluar kecil tu pun kalau kau dapat balik, baliklah dia kata kan. Kalau kau tak dapat balik, kau ambil lah yang kat luar ni yang orang boleh nampak terbalik ni, dia kata. Jadi dia testing benda tu, alhamdulillah berjaya. Dia mungkin ibarat simbolik, bila kita terbalikkan tu, kita terbalikkan balik dimensi tu daripada dia berada dimensi lain tu. Ya, betul. Dia kembali ke dimensi sebenar alam kita ni lah. Betul. Tapi kadang-kadang Kak, generasi baru ni, orang muda ni, kadang-kadang benda-benda petua-petua macam ni, diorang ni suka macam pandang remeh pada diorang. Tak masuk akal lah betul macam ni kan. Tapi pasal tak pernah kena. Itulah dia. Ini yang selalu cakap macam ni pasal tuan-tuan tak pernah kena. Cuba tuan-tuan kena. Itulah sebelum tuan-tuan kena, saya bagi dulu petua ni contoh tuan-tuan. Pasal hutan ni tuan-tuan bukan kawasan kita. Kita ni tuan-tuan datang hutan pun, macam saya pun saya dah lama tak hiking ni. Sejak saya jatuh, kaki saya jatuh itu kat Perlis, saya dah tak naik, lama saya tak naik gunung dah. Naik, bukan gunung lah, naik hutan. Naik bukit. Saya dah lama tak naik bukit dah. Jadi bukit Gunung Gandang ni tuan-tuan bukan kawasan kita tau. Bukan kawasan rekreasi kita. Macam bukanlah orang kata kan. Jadi ambillah sikap berhati-hati. Kadang-kadang walaupun kita rasa idea petua-petua ni macam satu idea yang bodoh, tak salah cuba. Tak salah cuba dengan kita niatkan, kita minta pada Tuhan juga kan Kak. Bukannya kita kata petua tu yang akan kita kan. Betul. Cubalah tuan-tuan. Pasal daripada kita mengaku kalah, jangan cepat mengalah tuan-tuan. Yang penting cuba dulu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tunjuk jalan keluar. Dan bila kita cerita pasal sesak-sesak dalam hutan ni kan, kita selalu dengar juga Kak, golongan pendaki yang kadang-kadang, pendaki sini kadang-kadang sesat, tiba-tiba beberapa hari kemudian jumpa balik. Antara salah satu yang popular adalah di Broga. Kan Kak, ada tak kisah Kak yang orang hilang di Broga ni Kak? Di Broga ni dia anak muda. Okey, akak masa tu kita sebenarnya cari dia, tapi oleh kerana masa tu dia masih dia mendapat rawatan lepas dia keluar pada Broga tu, mendapat rawatan di hospital Kajang tak silap. Kemudian dibawa balik oleh keluarga dia di Kedah. Jadi kita try jejak dia masa tu di Kedah. Dia cerita ni keluar dalam akhbar yang keluar Kak, kehilangan cerita ni famous. Cerita ni satu cerita yang orang kata cerita yang viral, cerita yang orang kata menjadi tajuk-tajuk utama akhbar-akhbar masa tu lah. Jadi saya sendiri berkesempatan menemu ramah mak dia. Mak kepada Mansur ni tadilah. Dia cerita dia tuan-tuan simple je sebenarnya. Tapi cerita yang kat sini dia raise sikit tak? Pasal dia punya cerita dia macam ni tuan-tuan. Dia cerita dia macam ni. Budak ni kita panggil lah nama dia tuan-tuan, Remy ni anak muda. Anak muda berumur 22 tahun. Orang Kedah. Anak jati Kedah.
yang datang ke Semenyih pasal kat Semenyih ni dia bekerja sebagai mekanik. Dia bekerja sebagai mekanik dengan bos dia tu. Dan hari kejadian tu bos dia ajak dia naik Bukit Beroga ni petang. Dia naik tu petang tu. Dia naik petang pasal Bukit Beroga ni bukan bukit yang tinggi. Dia cuma ada batu-batu kat atas je nak menikmati pemandangan je kan. Jadi diorang target memang dalam 1 jam tu je, 1 jam setengah tu insya-Allah selesai lah orang kata kan. Jadi masa melakukan pendakian dengan bos dia bawa isteri pula, bertiga diorang masa tu. Dia cuma silapnya sikit macam ni. Bos dia ikut lorong kanan, track kanan, member sudah ikut kiri. Tu je. Dia pun tak tahu macam mana dia boleh terleka dan sebagainya. Bos dia ikut kanan, dia ikut kiri. Masa ikut kiri tu lah Kak, dia kata, tiba-tiba saya rasa macam hilang arah. Dan masa hilang arah tu dia kata dia disapa oleh seorang wanita. Wanita tu pakai jubah ni tah, jubah hitam, jubah. Dia tutup muka dia, nampak mata je. Tapi dia baik Kak, dia kata. Dia Assalamualaikum saudara, Assalamualaikum. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Sudi tak datang ke rumah saya. Saya pun pelik lah Kak, dia kata. Tadi masa naik bukit ni tadi tak nampak pula dia ni. Rumah dia kat mana pula? Jadi dia kata, dia jawab, Waalaikumsalam, rumah awak kat mana? Dia cakap kan. Dia kata rumah saya kat situ. Mak dengan ayah dia tengah menunggu kedatangan saya. Jadi dia kata, dah lain macam pula Kak. Dia kata mak dengan bapak dia pula menunggu kedatangan saya. Tapi dia kata, saya pergilah, dia kata. Saya pergi tu Kak, dia kata sebenarnya tempat yang saya masuk tu adalah gua sebenarnya. Dalam gua. Dalam gua dia kata. Gelap tempat tu Kak, dalam gua. Dan dalam gua tu lah dia kata ada suami isteri. Orang kata apa, pakaian dia macam berjubah lah. Jubah putih, isteri ni tadi berjubah hitam. Borak-borak dengan dia, cakap anak dia yang tegur ni tadi minat dengan dia. Minat dengan Remy ni tadi. Dan anak dia berhasrat untuk mengambil Remy ni sebagai suami. Cakap direct je Kak. Tak ada cakap direct je. Anak saya minat dengan tuan hamba, dia cakap dia nak ambil tuan hamba sebagai suami dia. Saya terpanjat lah Kak, dia kata. Saya awet ni kenal pun tak. Tiba-tiba tegur saya, bawa jumpa mak bapak dia. Mak bapak dia cakap anak dia minat kat saya. Kalau Kak macam mana Kak? Kalau Kak terpanjat lah cakap macam tu kan. Terkejut lah Kak kan. Direct sangat kau cakap ni. Tapi Kak dia kata, saya bagi satu syarat. Kalau nak kahwin dengan saya ke, dia kata, mesti ada restu pada ibu saya. Itulah syarat dia tak. Kalau nak kahwin dengan saya, mesti ada restu pada ibu saya. Tanpa restu, saya takkan ke mana-mana, dia cakap. Jadi berat pada kita. Biasalah tuan-tuan nak kahwin kan. Mestilah nak dapat lampu hijau pada mak bapak. Tapi dalam kes ni, rupanya permintaan ni berat pada suami isteri dengan anak perempuan tadi. Permintaan ni agak berat. Jadi budak perempuan ni cakap, sebenarnya saya suka dekat abang, dia cakap. Saya suka pasal abang pandai mengaji. Remy ni, dia lulusan tahfiz. Dia budak tahfiz. Al-Hafiz. Al-Hafiz. Dia belajar pondok. Jadi, disebabkan nak minta kebenaran mak dia ni tadi, waktu masa tu Kak, dia kata, masa tu kau tak ada semayang ke Mi? Semayang Kak, dia kata. Masa tu waktu maghrib masuk, waktu isyak masuk, saya semayang. Saya dilantik menjadi imam. Saya jadi imam Kak pada keluarga kecil ni. Saya jadi imam Kak. Tu bapak dia kata bacaan awak betul, sedap bacaan awak, yang kat situlah anak saya jatuh hati. Cuma Kak dia kata lama-lama saya rasa saya duduk situ 1 hari. Dia duduk situ 1 hari. Dia semayang tu dalam, orang kata 4-5 waktu je dia semayang. Tapi Kak dia kata saya rindu kat mak saya. Dia ni memang anak mak lah Kak ingat kan. Dia apa-apa mak dia. Dia kata saya rindu kat mak saya. Jadi dia kata boleh tak saya balik? Bagilah saya balik. Saya rindu kat mak saya. Saya nak jumpa dengan mak saya. Saya takut mak saya risau saya hilang ni. Pasal fikiran dia 1 hari. 1 hari dia hilang tu. Jadi nak tak nak serba-salah Kak. Malam tu Kak, saya mimpi, saya tidur kat situ Kak, saya mimpi ada suara berkata dengan saya, Remy, besok pagi waktu matahari memancar, kau tengok mana cahaya matahari tu.
lubang mana yang matahari cahaya ni kata tembus. Kau ikutlah laluan tu. Itulah laluan keluar kau. Dan ada satu orang kata apa, tongkat untuk kau berpaut naik kat situ. Datang benda tu dalam mimpi. Ilham tu datang dalam mimpi. Tu cakap kau masa dalam gua tu kau minum apa? Dekat celah-celah batu tu kak macam ada air. Itu je lah yang saya minum sepanjang saya kat situ. Tapi waktu semayang kak memang semayang berjemaah dengan keluarga ni tadi. Tapi kalau makan minum tak ada. Tapi ada air lah kak. Air tu lah semitik tu saya minum kat celah-celah batu tu kat, dekat dalam gua tu. Jadi pagi besok tu kak dia kata memang betul dia kata. Saya nampak cahaya matahari kak menembusi dinding gua tu. Dan ada satu tongkat. Macam ada satu kayu warna putih. Saya pegang kayu tu. Dengan menggunakan kayu tu lah saya panjat. Saya lolos dalam gua tu. Dan masa tu dia kata kena cahaya matahari tu dia minta tolong. Tolong. Dan ada sepasang suami isteri orang asing, Mak Saleh, jumpa dia. Yang tengah hiking masa tu. Yes, tengah hiking Mak Saleh tu. Tengah hiking Mak Saleh tu jumpa dia ni. Orang kata apa? Tarik tangan dia. Sayangnya tarik tangan dia, tongkat sudah tinggal. Tongkat tu tahu sebenarnya tak? Tongkat tu dia kata sebenarnya adalah ular kak. Tongkat tu tapi menyerupai tongkat. Tongkat tu diberi oleh Tuan Puteri ni tadi sebagai tanda persahabatan. Patutnya saya bawa balik kak. Tapi oleh kerana yang tarik saya tu Mak Saleh, tongkat tu diorang buang. Tongkat tu jadi macam penghubung lah. Dia nak tarik keluar naik ke atas tu kan. Jadi dekat dia kata heboh lah saya dijumpai apa semua. Mak saya pun ada rupanya datang pada Kedah, duduk kat Beroga tu. Rupanya kak dia kata saya dah hilang 5 hari. Dia rasa 1 hari je dalam tu. Saya dah hilang 5 hari kak. Dia kata saya dibawa ke hospital, tak silap akal lah, Hospital Kajang untuk mendapatkan rawatan apa semua. Dan kemudian dia balik ke Alostar. Tapi kita ingat selesai benda tu. Kita ingat dah balik, dah dapat rawatan ni settle. Tapi ini mak dia punya cerita pula masa kita akak pergi ke rumah dia tu tengah-tengah sawah padi tu. Mak dia kata rupanya Tuan Puteri tu masih follow dia. Memang hajat nak berkahwin tu sangat besar. Tapi sampai ke hari ni akak memang tak izinkan dia kahwin. Memang selalu akak cakap tu. Saya tak izinkan anak saya berkahwin dengan siapa-siapa kecuali pilihan hati saya sendiri. Memang selalu akak cakap tu. Habis dia pula terpaksa mendapatkan rawatan daripada perawat yang ada kat Kedah ni lah. Pasal dia ni sentiasa dipolong oleh Tuan Puteri ni. Dia datang dalam bentuk apa tu kak? Dia datang dalam bentuk bisikan. Dia je nampak. Orang lain tak nampak. Dia nampak Tuan Puteri ni ada kadang-kadang. Macam kita duduk kat sofa ni kan, Tuan Puteri duduk kat situ. Dia nampak semuanya. Kan dia makan, Tuan Puteri tu ada macam temankan dia makan. Jadi dia rasa terganggu dengan kehadiran Tuan Puteri ni. Pasal tanya mak dia, mak nampak mak? Mak tak nampak. Abah nampak apa? Tak nampak. Walaupun mak dia kata tak restu, tetap muncul juga. Tetap datang. Jadi dia menggunakan perawat ni lah tadi untuk dia memutuskan link tu. Jadi lepas tu akak tak jumpa lagi dengan Remy ni. Tak tahulah cerita dia kan. Masa kita jumpa itulah cerita dia. Jadi itulah daripada 2 cerita yang tadi kita dapatlah tengok bahawa sebenarnya masa orang kata di dunia halus ni dengan dunia nyata berbeza tak sebenarnya. Betul. Dikala kita rasa kita hilang 1 hari 24 jam, rupanya di dunia nyata kita dah hilang 4-5 hari dah sebenarnya. Betul. Cuma akak cakap dengan Remy ni, awak ni memang budak yang baik. Itu sebabnya Allah Ta'ala selamatkan awak. 1, awak Al-Hafiz. Nombor 2, awak anak yang baik, taat pada mak awak. Ya tuan-tuan. Saya rasa pasal dia, yelah 1 dia Al-Hafiz. Walaupun dia kerja mekanik tuan-tuan, itu memanglah kerja mekanik. Tapi dia punya kat dada ni, Quran dia ada kat dada ni, melekat. Kan? Dan akak percaya bahawa sebenarnya orang halus ni suka kat dia pasal dia pandai mengaji. Betul. Mungkin suara dia tu mungkin cara dia melontarkan orang kata alunan ayat-ayat Quran ni menusuk kalbu. Jadi muka kalau ikutkan muka tak handsome Remy ni. Biasa-biasa je lah. Tapi memang sajalah minta dia baca sikit kan Al-Fatihah. Tahulah budak tahfiz kalau baca Al-Fatihah macam mana? Mendayu-dayu dia punya tu. Sebutan dia semua sebiji betul. Kalau kita yang manusia kasar ni dengar pun syok nak buat menantu. Ini kan pula contohnya kan. Makhluk halus ni. Tapi itu ialah orang yang mendaki
Malin gunung ni memang kalau tiba-tiba termasuk ke dunia tu memang biasalah. Tapi ada juga kan macam sesetengah kes yang contoh kategori macam orang yang mencari rezeki, contoh pergi kat tepi muara sungai dalam luka, dia cari siput, cari kupang ke apa. Ada juga kes macam tu yang tiba-tiba hilang dah daripada dunia lain. Ada juga kan kes macam tu Kak? Ada. Ya, kes ni ada. Kes ni orang mencari orang kata bekerja apa semua ni hilang tiba-tiba. Kes ni akak dapat di Melaka. Melaka. Pakcik ni ikutkan dia ni tukang rumah. Tukang rumah sebenarnya abang ni. Tapi part time dia kalau dia tak ada job buat rumah ni adalah mencari siput. Dan dia mencari siput ni 2 waktu. Satu sebelah pagi. 8.30 pagi sampai 10.30 pagi. Dan dia mencari siput ni di kawasan Paya Bakau. Paya Bakau ni siput, nak cerita sikit lah. Ini berdasarkan cerita pakcik tu tuan-tuan ya. Saya sendiri kalau tuan-tuan tanya pernah masuk ke selut-selut siput dekat Paya Bakau ni. Daripada luar ada, tapi masuk ke dalam tu tak ada tuan-tuan. Kalau menghilir pakai naik bot ni ada. Selalu. Dekat Cerating baru-baru ni pun kita naik bot menghilir ke kawasan Paya Bakau ni. Jadi siput, kalau dekat Paya Bakau siput sedut ni, satu dia melekat kat batang Paya Bakau tu. Nombor 2, dia ada dalam selut. Cuma dalam selut dia kata payah sikit nak jumpa pasal dia punya colour sama. Jadi dia banyak ambil dekat orang kata apa yang melekat-lekat dekat batang pokok bakau ni tadi. Jadi dia kata masuk 8.30 pagi. Keluar pukul 10.30. Waktu tu jam dia kata dalam 2 jam 3 jam ni insya-Allah 5 kilo tak lari. Dapat 5 kilo tu dia kata letak dalam guni. Itu boleh pikul lagi lah. Keluarlah saya dia kata. Dah keluar dan pukul 11 tu jam kan bersih-bersih diri. Makan, rehat main Zohor. Dia masuk lagi sekali waktu petang. Dalam pukul 2.30 petang kan. 2.30 petang kalau masuk, keluar pukul 5.30. Pasal nak kerja asar. Betul. Dia kata ikut pada permintaan jam dia kata. Tapi selalunya kalau pagi 5 kilo, petang 5 kilo. Tapi bukan laluan yang sama. Katalah pagi tadi masuk laluan A. Petang dia masuk balik laluan B. Jadi dia kata peristiwa yang berlaku ni pada saya ni dia kata waktu petang. Saya ingat lagi memang saya masuk 2.30 petang. Hari yang dia kata rutin yang biasa saya masuk. Tempat yang sama saya dah tahu dah dia kata. Yang ini ada salur air macam ni. Yang ni ada salur air. Maknanya dia dah tahu. Daripada tempat dia masuk ini kawasan memang kawasan yang familiar kat dia. Kawasan yang biasa. Tak ada yang luar biasa dia cakap. Cuma dia kata hari tu dia terlalu dapat banyak siput. Daripada biasa, kebiasaan. Daripada biasa. Dekat pokok tu jam dia kata menggila mengutip. Kutip dia kata. Sampai saya ingat dah 10 kilo lah. 10 kilo lah dia punya guni tu dah berat lah pada biasa. Kutip. Dia kata dah dekat-dekat 10 kilo tu. Baru dia perasan hari dah senja. Leka sangat mengutip ni. Leka. Dia terleka. Dia dilekakan. Hari dah senja jam. Saya tahu senja pasal dia kata dah gelap. Saya tak nampak dah bayang-bayang saya. Bayang-bayang saya dah tak nampak dah. Tapi saya tak risau. Ini tempat biasa dekat saya. Saya dah tahu dah. Kalau jalan ke depan tu saya akan jumpa 2 salur air. Baru saya jumpa jalan keluar. Jadi dia kata dia follow lah balik dia punya laluan masuk ni. Jumpa 2 salur air. Tapi kali ni pelik jam. Dia jumpa 5 salur air. Salur air tu yang tempat air lalu lah. Paya Bakau kan dia selut. Dia ada tempat macam sungai kecil. Bukan sungai. Dia tempat macam laluan air lah. Salur air yang panggil. Patutnya jumpa 2 salur air jam. InsyaAllah jumpalah jalan keluar tu. Ni saya dah jumpa 5 salur air. Berpusing-pusing kat tempat tu. Berpusing-pusing dia kata. Sampai dah malam. Bila dah malam jam saya dah penat. Saya letih. Saya tak tahu nak buat apa. Jadi dia kata dalam keadaan dia penat tu sebenarnya dia tengok tu petua. Petua yang diberi oleh kawan yang sama-sama cari siput ni lah. Kata kawan dia kalau berlaku benda-benda macam ni apa patut kita buat tak? Selalunya yang kebiasaannya azan lah. Tak ya? Kali ni dia kata kalau benda-benda berlaku kau tinggalkan je siput tu. Selagi kau angkut siput tu dekat badan kau, selagi tu kau akan berpusing-pusing. Tak jumpa jalan keluar. Jadi dia dalam hari pula dia rasa sayang.
Siput yang dia jumpa tu siput yang besar-besar. Ya. Berat 10 kilo. Dia dah tahu dah pembeli dah ada. Kalau dia jual 1 kilo RM7 ke RM6, RM60, RM70 tu dah ada dalam tangan dia untuk petang tu. Dia sayang. Tu sebabnya siput tu dia bawa je dalam guni tu dekat, dia heret je siput tu. Dia heret je siput tu. Dia kata sampailah dia rasa dia dah sejuk. Pasal selut ni kalau masuk sampai kita punya lutut ni tah. Bila kita berjalan dalam selut ni penat, cepat penat. Betul. Penat kita sebenarnya. Dengan tak bawa, dia kata bawa air mineral sikit pasal dia nak pergi 2 jam setengah. 5:30 dah keluar. Cuma hari tu dia kata ujian. Jadi dia kata dalam keadaan dia keluh kesah tu lah, dia sama ada nak tinggalkan siput ni tadi ataupun dia nak melangkah tu, dia dengar suara dia dipanggil. Dan suara yang panggil tu suara anak dia sendiri. Anak dia Imran ni panggil. Bapak kat mana bapak? Dan diikuti dengan lampu suluh. Itu dia jawab tu, Imran, bapak di sini. Bapak kat mana? Bapak? Dia tak boleh jalan dah. Pasal selut tu dah sampai sini. Dia dah penat dah. Ya, dah penat. Nak meredah tu. Bapak kat mana bapak? Bapak kat sini. Bapak, dia nak suluh pun dia tak bawa lampu suluh. Dia cuma ada guni tu, dia kata. Bapak kat sini. Kalau betul jalan depan lagi. Dan dia jumpai pada malam tu. Cuma masa jumpa tu, geng-geng bomba ni mandikan dia kat situ. Orang kata apa, salah seorang orang kata bomba tu tanya kat dia, Pakcik, cuba pakcik teka sekarang ni pukul berapa? Dia kata ini kalau paling-paling tidak ni, dia kata pukul 8 malam lah. Dia kata kalau ikut gelap apa semua, pukul berapa dia tersesat tadi, dia agak-agak 8 malam lah, 8-9 malam. Tak pakcik, sekarang ni pukul 4 pagi. Pagi dah. 4 pagi. Okay, baik jumpa sekejap lah tu 4 pagi banding dengan tadi ni. 4 hari 5 hari. Dia pukul 4 pagi dia jumpa. Bomba mandikan dia semua tak. Dah mandi tu semua. Nak bawa pergi hospital nak check. Dia tak nak. Dia nak balik rumah. Dia nak berehat kat rumah. Itu nasib tak jumpa apa-apa. Baik tak jumpa apa. Dan benda ni sebenarnya mengingatkan akak pada satu lagi cerita. Melibatkan orang tua juga, perempuan. Nenek lah, akak panggil nenek lah. Pasal kenapa nenek umur dah 78 tahun. Nenek ni belakang rumah dia memang paya. Memang paya lah 78 tahun. Tapi nenek ni tak nyanyuk. Okey, orang kata apa, tahulah nama cucu dia, Minah ke apa ke, tak nyanyuk. Cuma hari tu dia hilang waktu petang tu. Dia hilang dalam kawasan paya tu. Dalam kawasan paya tu. Puas diorang cari. Hari pertama cari tak jumpa. Hari kedua cari tak jumpa. Hari ketiga cari tu, tiba-tiba terdetik dekat cucu dia, dekat paya tu ada satu batu besar. Cucu dia cerita ni. Batu besar. Entah macam mana tiba-tiba cucu dia naik atas batu tu. Patutnya mandang ke hutan, tapi cucu dia sudah membelakang macam ni. Pandang balik ke rumah nenek dia. Ini kalau pandangan ni hutan, hutan paya tu. Dia duduk atas batu tu, dia pandang balik rumah nenek dia. Macam ni dia pandang. Dia azan 7 kali. 7 kali dia azan. Habis azan 7 kali ni lah dia dengar, Man. Nenek dia depan dia lah, bawah batu tu tadi. Batu tu je. Man. Dah tak ada suara dah 3 hari. Man. Badan ni, separuh badan ni terendam dalam air. Man. 78 tahun. Ini semua yang cerita lah. Kita kalau terendam dalam air, bukan terendam, mandi kolam pun 1 jam 2 jam kalau kita keluar, kulit kita kecut macam mana? Ini 3 hari terendam. Lepas azan 7 kali kak, dia kata saya pandang rumah nenek saya. Sebelum ni saya azan kak, tapi saya azan ke paya bakau tu lah, dia kata. Tapi kali ni terdetik hati saya, 7 kali azan saya pandang rumah nenek saya. Saya belakangkan balik. Saya pandang rumah nenek saya. Rupanya nenek saya kak betul-betul bawa batu besar tu, terendam dalam air. Dan nenek ni cerita, diorang kampung tanya nenek ni, makcik pergi mana? Makcik sebenarnya makcik. Dia kata makcik jalan-jalan. Dia kata makcik jalan-jalan nak, orang kata apa, nak tunggu roti. Roti datang kan selalu naik basikal. Tapi jalan-jalan dia kata pasal orang panggil dia. Dia nampak perempuan panggil dia. Panggil makin dekat. Sebenarnya makin jauh. Makin dekat, makin nak dekat sampai
Perempuan tu kat situ. Jalan lah ni. Jalan. Sampailah dia duduk bawah batu. Tanpa sedar dia dah bawa dah Ya. jauh-jauh. Nenek tu 3 hari terendam. Habislah ni kulit ni. Orang kata 3 hari terendam dalam air macam mana. Tak makan tak minum Gila. Itulah antara kisah-kisah dibawa ke dimensi lain ni. Ada banyak lagi sebenarnya kisah-kisah macam tu. Tapi mungkin Kak Jem kita cerita di lain masa lah Kak. Kita banyak simpan kan. lah. Dua orang ni semua nak tahu kisah-kisah kan. Pantang bulan-bulan puasa ni tak ada buat apa. Nak rehat-rehat kata kan. Dia nak dengar cerita ni. Tapi banyak sebenarnya lagi. Tak, ini yang dekat kisah-kisah orang hilang. Ada lagi kisah-kisah yang lain. Betul. Kita simpan Atta. Betul, kita simpan. Kita bagi diorang standby seminggu lagi. Kita keluar cerita paling meletup kali ni. Betul. Jadi guys, korang dah tengok kan cerita Kak Jem. Kalau ikutkan ramai sebenarnya tonton apa ni video-video Kak Jem ni. Tapi tolong tekan subscribe. Tekan tanda loceng tu untuk dapat notifikasi setiap video baru naik dalam kita punya YT kita kan Kak? Betul. Tinggal kalau komen. Akak sebenarnya kalau waktu-waktu lapang macam ni, puasa-puasa ni Akak akan tengok tu. Dan akak insyaAllah semua yang TikTok yang dekat YT ni semua memang akak akan menjawab sendiri. Support guys. Like kan. Janganlah tengok je. Tak tekan like. Tekan subscribe. Tekan like tu. Lagi satu jangan lupa untuk korang yang dapatkan tenaga. Lagi-lagi bulan puasa ni kan Kak. Jangan lupa. Kopi ni memang sesuai untuk bagi tenaga, kecergasan. So dalam kita buat amal ibadat tu, badan tetaplah juga kita kata tetap cergas. Kan Kak? Betul. Dan lepas tu kalau yang lelaki pula tanya, untuk kita orang tak ada ke? Jangan risau. Ni untuk perempuan. Yang untuk lelaki pun ada. Ni untuk kecergasan lelaki kan Kak? Ini power ni tak? Power. Power. Banyak khasiat je. Jadi, untuk tu kita berakhirlah di sini. Tonton dengan mata, tafsir dengan akal, nilai dengan hati. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.